Perhatikan hari ini kita sambung menilik ayat di atas. Jelaslah bahawasanya masalah yang terpenting dalam kehidupan setiap mukmin ialah cinta kepada Allah. Ayat yang kita baca pada pengajian yang minggu yang sudah itu nak gambarkan pada kita benda yang paling utama dalam hidup kita ni mesti Allah. Allah ni mesti jadikan ghayatuna. Ghayatuna ni maksudnya matlamat hidup yang besar pada diri kita. Allahu ghayatuna. Dalam kata-kata para alim ulama ajar pada kita kan, kita ada 5 ikrar pada diri kita ni. Yang pertama Allahu ghayatuna. Yang kedua war rasulu zaimuna. Rasul menjadi ikutan dalam hidup kita. Zaimuna, pemimpin kami. Kita tak boleh nak jadikan contoh pemimpin ini selain daripada Rasulullah. Dalam hidup kitanya Rasul zaimuna. Kemudian wal Qur'anu dusturuna. Quran pula menjadi perlembagaan hidup kita. 3. Allah menjadi ghayatuna. Allah menjadi matlamat dalam hidup. Yang kedua wal Qur'anu dusturuna. Yang kedua wal rasulu zaimuna. Rasul menjadi pemimpin pada kita. Contoh, segala benda yang kita buat mesti mengikuti Rasul. Yang ketiga dalam hidup kita wal Qur'anu dusturuna. Quran ni menjadi perlembagaan dalam hidup kita. Segala benda yang kita nak uruskan hidup, perjalanan hidup ni mesti berpandukan pada Al-Quran. Yang keempat wal jihadu sabiluna. Jihad menjadi jalan pilih hidup kita. Jalan yang kita pilih jihad. Dia panggil kesungguhan. Jihad ni kalimah daripada kalimah jahada. Kamu mesti beria-ria, mesti bersungguh-sungguh dalam hidup kamu. Bersungguh untuk apa dia? Bersungguh guna harta benda untuk di jalan Allah. Bersungguh menggunakan tenaga dalam mentaati perintah Allah. Kemuncak dalam hidup kita bersungguh menggunakan nyawa untuk mentaati perintah Allah. Ni jihad. Orang panggil jihad ekonomi, jihad sosial, jihad macam-macam gaya. Ini bersungguh-sungguh lah. Dia panggil bersungguh-sungguh kita dalam membangunkan ekonomi. Bersungguh-sungguh kita dalam membina sosial kita. Bersungguh-sungguh kita. Ni jihad. Jihad mesti menjadi jalan yang diajar dalam beragama. Maknanya kita ni jangan kita fikir untuk diri kita je, jangan. Tetapi kena fikir untuk apa dia? Untuk agama ini. Untuk agama ni kamu kena lakukan pengorbanan. Pengorbanan untuk beragama. Tak boleh kita hidup dalam keadaan yang kita fikir agama mesti bagi pada kita. Tetapi kita diajar supaya kita fikir macam mana kita nak bagi pada agama. Yang ni yang dinamakan jihad dalam hidup kita. Kenapa kita kena korbankan untuk agama ni? Jawabnya waktu mana kita mati nanti, segala benda yang kita korban tadi dia akan pulang balik untuk diri kita. Kalau kita gunakan agama untuk diri kita, gunakan untuk kepentingan diri kita, bila kita mati kita bertanggungjawab dan kita terpaksa balas balik. Jawab balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Tetapi waktu mana kita mati nanti, kalau kita berjuang untuk agama, dalam hidup kita jihad untuk agama, maka segala benda yang kita guna, waktu mana kita guna, harta benda kita, semua akan menjadi penolong pada kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Ini dipanggil jihad. Masa kita, pengorbanan harta kita, duit kita yang kita guna untuk agama, dia akan datang balik. Ana biasa buat contoh kan, tiap kali mana para hadirin sekalian menderma tu, masuk duit dalam tabung derma tu, jangan kita ingat kita derma untuk orang yang kita derma itu. Jangan kita fikir demikian. Tetapi sebenarnya kita sedang bagi untuk diri kita sendiri. Tiap kali mana kita masuk duit dalam tabung derma, sebenarnya kita sedang memberi untuk diri kita. Bila kita memberi, di akhirat nanti kita boleh tengok balik. Di akhirat nanti kita berjumpa depan Allah, Allah tunjuk balik. Tengok ni, duit RM1 je kamu bagi dahulu. Kamu tengok ni, duit dalam poket bag kamu banyak lagi. Tapi yang kamu masuk RM1 je kamu masuk. Inilah nilai kamu. Di akhirat nanti kita pun menyesal, datang penyesalan. Kenapalah aku bagi RM1? Padahal ada pun RM10 nak boleh bagi pun. Ini kita akan rasa penyesalan. Kalau kita bagi banyak, berbaloi. Waktu mana kita bagi pada diri kita ni, bagi yang ni, kita tengok, oh, Alhamdulillah, kita tengok sama banyak je dengan harga rumah yang kita beli dahulu. Di atas dunia dahulu kita beli rumah kita berapa? RM500,000. Aku derma RM500,000 juga. Sama banyak lah. Sama banyak dalam hidup aku. Maknanya fair lah dia panggil. Adil lah pada diri kita. Tapi tak pernah lah kita ni nak bagi RM500,000 boleh kita sebut.
Nak bagi yang 500,000 ni, Allah, ustaz sendiri pun tak boleh buat, disebut. Kita akan sebut demikian. Tapi nak sebutnya ni jihad. Jihad ni maknanya segala benda yang kita korban, kita boleh balik-balik, dapat balik. Nyawa kita yang kita korban untuk agama, di akhirat nanti kita dapat balik. Ini dia cara demikian. Macam mana kita dapat? Dijanjikan oleh Allah, orang yang gugur syahid di jalan Allah, Allah jadikan pada diri dia ganjaran dia berjalan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, pemimpin yang memimpin panglima di kalangan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah kelebihan orang jihad di jalan Allah. 4 dalam hidup kita ni jihad. Dan yang kelima, wasyahidu amanina. Yang kelima dalam hidup kita nya, mati syahid ni menjadi cita-cita dalam hidup kita. Ini orang yang beriman pada Allah. Allahu ghayatuna wa rasulu zaimuna wal qur'anu dusturuna wal jihadu sabiluna wasyahidu amanina. Mati syahid ni menjadi cita-cita dalam hidup kita. Bahkan Rasulullah pesan, kena ada niat untuk mati syahid. Rasulullah kata, siapa-siapa yang berniat untuk dia mati syahid, satu hari dia mati atas katil, Allah bagi pahala pada diri dia sama dengan orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak sebutnya besarnya nilai. Kenapa? Kerana nak berniat pun takut. Orang kita nak berniat mati syahid, takut di kalangan kita. Tak payah mati syahid, mati pun, nak gambarkan mati pun orang kita takut. Tengok van jenazah pun pejam mata dipanggil. Dalam hidup kita ni sampai peringkat demikian, apatah lagi sebut mati syahid. Oleh yang demikian, mati syahid ni wal jihadu sabiluna wa syahidu amanina. Mati syahid ni menjadi cita-cita dalam hidup kita. Maknanya Allah mesti menjadi ghayah, dipanggil. Cinta yang besar dalam hidup kita Allah. Orang tanya kahwin kerana apa dia? Kerana Allah. Datang dengan kuliah kerana apa dia? Kerana Allah. Setiap benda yang kita buat kerana apa dia? Kerana Allah. Semua kerana Allah. Allah ni menjadi ghayah, dipanggil, menjadi matlamat dalam hidup.